apakah reaction Cikgu Jamal apabila pasukan Anderson bolos? Bila pasukan Anderson bolos, Cikgu Jamal akan kecewa. Ayat apa yang Cikgu Jamal selalu gunakan untuk bagi motivation kepada player-player dia? Ayat yang paling dia selalu pakai, main betul-betul, pass elok, satu kita pergi game nak menang. Cuba tiru satu ayat yang paling time dia serabut. Ayat selalu diguna macam 2,000 years later. Kalau contoh kita orang pukul bola slow kan, dah cakap kuat sikit bang, macam pondan lah bang. Tu memang selalu pakai lah. Boleh berikan gambaran tak dengan Cikgu Jamal ni? Gambaran Cikgu Jamal ni, dia seorang yang caring, selalu ambil hati pemain. Lepas tu dia dalam padang dia tegas, dia selalu cakap buat betul jangan main. Sekali satu dia selalu mengingatkan tentang agama lah, solat semua jangan tinggal solat waktu. Oh my god! Itu je lah si Jamal. Saya Muhammad Asran bin Hamsani, merupakan bekas pelajar SMK Anderson dan juga bekas pemain hoki SMK Anderson. Terima kasih Cikgu Jamal atas segala ilmu, jasa dan pengorbanan cikgu. Terima kasih cikgu, jasamu akan dikenang. Assalamualaikum Cikgu Jamal. Saya Muhammad Syafiq Sepsolan, Anderson DN tahun 2012. Saya nak ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan masa, tenaga dan juga wang ringgit yang telah dicurahkan dalam membangunkan pelajar serta pemain hoki di SM. Cikgu bukan saja seorang guru, malah seorang pembimbing, motivator dan insan yang banyak membentuk jati diri pelajar lah. Permohonan cikgu tidak ternilai dan akan sentiasa dikenang oleh warga sekolah serta kami bekas pelajar. Semoga persaraan ini membawa kebahagiaan, ketenangan dan kesihatan yang berpanjang lah bersama keluarga yang tercinta. Cikgu akan terus terpahat dalam hati. Akhir kata, seorang guru mungkin bersara daripada tugasnya, tetapi jasanya akan hidup selamanya. Terima kasih cikgu. Selamat bersara. Assalamualaikum, saya Mia Muhammad Azwan Hassan, bekas pelajar Anderson. Di bawah didikan Cikgu Jamal, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada cikgu dan selamat bersara kepada Cikgu Jamal. Semoga cikgu sentiasa diberi kesihatan, sentiasa sihat-sihat selalu dan ada masa nanti kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu atas pengorbanan selama ini. Jasamu dikenal. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jamal yang telah banyak menabur bakti di sekolah SMK Anderson dan banyak mengajar saya tentang hoki dan kehidupan selepas sekolah. Dengan ini saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Jamal dan selamat bersara. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas segala ilmu yang telah cikgu curahkan, atas segala jasa dan juga pengorbanan cikgu selama ini. Jasamu akan sentiasa dikenang dan saya doakan semoga cikgu diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki selalu. InsyaAllah, semoga kita berjumpa lagi cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.